Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Faris bin Abdul Razak dalam segmen Zakat dan Anda. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang cukup hebat yang perlu dipahami oleh tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sedang penonton yang Allah Subhanahu wa taala, iaitu kenapa saya tidak mendapat zakat. Dalam golongan mustahakin zakat, Allah telah menurunkan dalam surah At-Taubah dan menjawab pada golongan-golongan munafik yang menafikan mereka tidak mendapat zakat, di mana Allah merakam dalam surah At-Taubah ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yazimuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu fa in lam yu'tau minha izahum yaskhatun. Di mana Rasulullah telah dihina dalam pembahagian zakat. Wa minhum may yazimuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu. Jika dibagikan hak zakat tu kepada mereka dengan cara mereka sendiri, mereka akan redha. Mereka akan redha. Dan tetapi bila mereka tidak dianugerahkan, tidak diberikan tentang hak zakat ni, kan, ikut cara mereka, mereka akan marah. Dan Allah telah menjawabkan, telah bersambung dalam surah yang sama. Walau annahum radu ma ataitu minallahi wa rusulih wa qalu hasbunallah, wa qalu hasbunallah. Saya tekankan dua kali, wa qalu hasbunallah. Maknanya mereka yakin Allah itu ada, Allah itu akan bantu sekiranya mereka menghadapi masalah. Sayu'tinallahu min fadli wa rusuluh. Dan Allah akan berikan kepada mereka rahmat. Yang penting rahmat, tuan-tuan, perempuan, Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita di dunia akhirat ni bukan untuk kaya, tuan-tuan. Kerana kita hidup di dunia ni ada prinsip, ada matlamat. Ada matlamat yang perlu kita tahu apa yang untuk kita capai, kan, matlamat hidup. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Kan, tidak akan kuciptakan manusia dan jin ni kecuali untuk mereka berabdi, beribadah kepada aku. Dan Allah jawab lagi dalam surah At-Taubah ni, golongan-golongan mustahik zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Saya terangkan, saya tekankan dua kali, kan. Golongan yang berhak mendapat zakat yang pertama, kan, keadaan muawwalun dipanggil oleh ulama fiqh. Sesungguhnya sedekah ni adalah hak zakat ni untuk fuqara, kan. Untuk fuqara itu orang yang fakir. Fuqara tu jamak taksir. Makna fuqara ni orang fakir, kan, wal masakin, dan golongan yang miskin. Kan, fuqara ni tuan-tuan perempuan Allah Subhanahu wa taala. Fuqara ni adalah satu golongan yang cukup mulia sebenarnya, bukan golongan yang daif, tak. Ini disalah tafsirkan oleh masyarakat Melayu. Kalau kita ikut dengan kitab fiqh, fuqara ni adalah golongan yang tidak berminta-minta untuk memenuhi keperluan dia. Dia berbeza dengan golongan masakin. Golongan masakin adalah golongan yang berminta-minta untuk memenuhi keperluannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan fuqara pertama dan diikuti oleh masakin, kan? Wal amilina 'alaiha, kan? Orang yang menguruskan, orang yang satu institusi agama yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menguruskan kutipan dan agihan zakat secara keseluruhannya. Wal amilina 'alaiha. Kalau di Selangor dipanggil lembaga zakat Selangor. Dan Allah sambung lagi ayat tu. Wal muallafati qulubuhum, adalah golongan-golongan muallaf yang baru memeluk Islam. Di Selangor kita memfatwakan golongan ini adalah 5 tahun sahaja. Selebih 5 tahun, golongan ini tidak boleh mendapat golongan asnaf muallaf. Kalau dia layak membayar zakat, dia kena bayar zakat. Kalau pendapatan dia mencukupi nisab dan haul, dia wajib membayar zakat. Okey. Dan golongan yang seterusnya Allah sebut wal gharimin, wal gharimin, wal gharimin. 3 kali saya sebut sebab kebanyakan yang datang ke pejabat zakat adalah gharim, berhutang. Selalu al gharimin ni selalunya kita bantu untuk masalah perubatan, kan, perubatan kronik seperti dialisis, kan. Untuk kos dialisis ni cukup mahal, tuan-tuan. Orang kata ni masalah sakit orang kaya. Dan hutang juga saya suka menekankan tentang hutang ni juga, sebab hutang ni banyak, tuan-tuan perempuan. Bukan semua hutang yang boleh kita selesaikan, tetapi adalah hutang yang memerlukan keperluan hidup, seperti hutang tunggakan rumah, utiliti ni termasuk bil api, bil air, kan. Kalau itu berlaku, insya-Allah, kan, pihak lembaga zakat Selangor akan cuba bantu, tuan-tuan. Dan Allah sambung ayat Taubah ni, ar-riqab ni maksud hamba, kan. Tetapi situasi zaman sekarang ni hamba tak wujud, tuan-tuan perempuan, adik-adik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diadaptasikan kata riqab ni dengan untuk pemulihan akhlak, mengembalikan atau membebaskan kencaman kuasa yang dia tidak bebas, kan, untuk menganuti, melakukan ajaran Islam yang syumul,
Dan Allah sambungkan lagi ayat ni, wa fi sabilillah, fi sabilillah, iaitu orang-orang yang berjihad ataupun orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi konteks fisabilillah ni telah dipecahkan zaman sekarang, dipecahkan yang cukup hebat, kan? Contohnya belajar, kan? Guru-guru yang mengajar, tok imam, bilal-bilal masjid, kita gunakan untuk fisabilillah sebagai perangsang kepada mereka untuk menjadi maju, untuk menjadi umat Islam yang kuat. Dan Allah sambungkan golongan yang terakhir yang Allah sebut dalam surah Taubah ialah wabni sabil. Maknanya orang yang di dalam musafir. Orang yang dalam musafir, tujuan dia adalah tujuan yang elok, tujuan yang baik, bukan tujuan yang salah, kan? Kadang-kadang musafir ni tujuan yang salah, datang ke pejabat zakat untuk mohon ibnu sabil ni, na'udzubillah min zalik. Kita perlu ingat, walaupun 10 sen duit zakat yang kita terima, kan? Walaupun RM1 lah, bukan 10 sen tu mungkin nilainya kecil tak lewat, walaupun RM50, kan? Kita akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah aku layak menerima ni? Kan? Di manakah aku belanjakan duit zakat ni? Kena renung-renungkan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Sebab faridatan minallah, ini adalah kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alimun hakim. Allah bersifatnya Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sekian daripada saya. Zakat adalah satu kewajipan, tunaikanlah zakat di lembaga zakat Selangor. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.